UMNO leaders in particular has the courage to stand up as of utter display of arrogance of power, sanggup menjadi hero kepada orang-orang Hindu dan India untuk mendapat kewarganegaraan. Saya kata ada ketika di mana pimpinan politik itu must have the courage to do the right thing and establish justice in this country. In politics, it's not about statistics, it's about individual justice, and that better get it right into their head that you want to struggle for justice. It does not matter to be denied his or her right to be treated with dignity in their own homeland, Malaysia. This is tidak adanya courage untuk pimpinan UMNO membetulkan akan hutang PTPTN supaya semua rakyat mendapat pendidikan percuma dari sekolah rendah sehingga universiti. Berikan bantuan penuh kepada semua sekolah. Hak dia pilih sekolah. Tanggungjawab kerajaan memberikan kemudahan yang cukup baik dan sama. Dato' Sri, di manakah keadilan untuk pengganut Hindu apabila individu tertentu dibenarkan bergerak bebas tanpa sebarang tindakan daripada kerajaan Madani? UMNO pernah gagal kerana tidak mempunyai keberanian untuk bangkit menentang golongan ekstremis dan sebab itulah rakyat menolaknya dan ia terkubur. Malangnya, kerajaan Madani kini kelihatan mengulangi kesilapan yang sama, berdiam diri ketika ketekasan terus meningkat. Di manakah keadilan yang Dato' Sri perjuangkan dan laungkan 12 tahun yang lalu? Apakah yang telah terjadi apabila janji pendidikan percuma sehingga ke peringkat universiti? Bilakah lebih 300 buah sekolah Tamil di Malaysia akan akhirnya diiktiraf sebagai sekolah bantuan penuh?